Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengakui adanya kebimbangan serius ketika ditanya oleh anggota parlemen Malaysia terkait perjanjian dengan Amerika Serikat. Pernyataan itu muncul setelah Amerika Serikat menculik Presiden Venezuela dan mengklaim Greenland dari Denmark. Tindakan dan wacana kebijakan Amerika ini menjadi topik hangat di DPR Malaysia dan kebimbangan dari berbagai pihak ahli politik di Malaysia. Selain itu, ahli politik di Malaysia pun menyoroti bahwa langkah Malaysia dianggap tidak secerdas Indonesia yang dinilai lebih berhati-hati dalam menyikapi kerjasama dengan Amerika. Walaupun banyak penolakan dari berbagai pihak dan sedikit ada keraguan, Anwar Ibrahim tetap akan melanjutkan perjanjian Malaysia dengan Amerika. Mari kita simak video selengkapnya. Venezuela tu kuat tau, mendapat sokongan kuat China. Sistem pertahanan negara mereka itu, China yang supply. Kita siapa? Kita tak ada siapa backup. So kalau negara macam Venezuela yang China backup itu pun US berlanggar macam itu saja, apatah lagi negara kita kalau kita bertindak di luar perjanjian Anwar Trump itu. Kalau kita bertindak melanggar terma-terma dalam perjanjian Anwar Trump itu, kerana perjanjian itu tak mengikat kita. Kita negara berdaulat dan sebagainya. Kita kan ada perjanjian militeri juga dengan US. Kalau kita tak ikut perjanjian tu, MOU tu, tak apa, itu MOU je. Tak ikut pun tak apa. Anda rasa US nak biar ke kita macam tu? Indonesia mengumumkan semua isu utama dalam rundingan perdagangan dengan Amerika Syarikat telah diselesaikan dengan perjanjian dijangka dimeterai pada akhir Januari ini. Perjanjian itu akan ditantangani oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Indonesia Airlangga Hartarto berkata kedua-dua negara telah mencapai kesepakatan terhadap isu-isu penting dalam draft perjanjian perdagangan yang melindungi kepentingan bersama. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdagangan Amerika Syarikat di Washington. Amerika Syarikat bersetuju mengecualikan tarif ke atas beberapa produk utama Indonesia termasuk minyak sawit, kopi dan teh. Namun Airlangga menegaskan perjanjian berkenaan tidak menyekat sebarang dasar Indonesia dan memberi manfaat ekonomi secara seimbang kepada kedua-dua negara. Presiden Prabowo dijangka mengadakan lawatan rasmi ke Amerika Syarikat pada hujung Januari bagi memutamatkan perjanjian itu. Tapi kalau katalah dia ada projek, dia mungkin akan lebihkan Indonesia. Sekarang ni dia dah pilih Indonesia untuk serta-serta projek pun. Buat apa aku nak masuk Malaysia? On Chinese company kita kena ikut. Semua ni demi apa? Demi 25% hingga 19%. Tak ada negara di rantau ini yang setuju benda tak masuk akal ni kecuali Cambodia. Indonesia tak sign, tarif dia berapa persen? 19%. Tapi kita yang terlebih pandai, kita sign, kita surrender semua. Tidak ada benefit kepada Malaysia. Jadi persoalan sedari kita nak pusing balik, pasal apa kita sign, kita pun tak tahu. Pasal menteri kata kita tak buat cost benefit analysis. Apa yang dia kata, kalau kita tak sign, kita akan dikenakan tarif, ekspor berjumlah 200 bilion kepada Amerika tak boleh diekspor. Itu satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Dia sebut angka 200 bilion, ini keseluruhan ekspor kita kepada Amerika. Dalam arti kata lain, menteri, dia tadi menteri dah, dia dah habis dah. Kalau kita tak sign, satu benda seduit pun, ekspor kita tak boleh masuk Amerika. Itu tidak masuk akal. Jadi apa benefit, tidak tahu. Doktor dah buat kritikan bahawa art ni sebenarnya berat sebelah. Macam doktor cakap tadi, bekas Menteri MITI Tengku Zafrul kata kalau kita tak buat tu, kita akan menjejaskan akses ekspor Malaysia ke AS yang bernilai 200 bilion yang boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1.2%. Dan menurut pandangan doktor, adakah doktor merasakan kedudukan Malaysia adalah lebih baik jika tidak memeterai art dan menghadapi tarif yang lebih tinggi berbanding menandatangani art dan menghadapi klausa-klausa yang mengikat di dalam perjanjian ini? So, dua benda yang Fatih tanya. Satu, adakah betul kalau kita tak sign, menteri kata dia akan memberi kesan 200 bilion kita tak boleh ekspor. So, jawapan itu tak betul. Jawapan menteri, bekas menteri itu tak betul. Dia kata kalau kita tak sign,
seduit pun ekspor kita tak boleh masuk Amerika. Tak masuk akal. Tak ada satu negara pun yang America totally block. Not even China. China product still can go to America. His argument, kita tak sign, satu benda pun tak boleh masuk. Itu tidak masuk akal dan tidak pernah berlaku. Amerika pun tidak pernah buat. Itu satu. Kedua, kalau kita tak sign, kita mendapat tekanan soalan kedua tadi kan, daripada 25 hingga 19. Macam tadi saya kata, Indonesia pun tak sign, dapat 19 juga. Ini benda yang kita akan negotiate, because strategi negara-negara ni they want to kick the can down the road pelan-pelan. Because bila you buat tarif ni, tekanan ni kepada siapa? Siapa kena bayar? Mostly kalau Amerika yang impose tarif kita, barang masuk Amerika barang mahal ya. Mengapa negara-negara serantau yang lain masih belum menandatangani perjanjian ini? Dia lagi pandai daripada kita. Kita sambung sikit. Diorang mengambil langkah yang selamat lah kiranya, Doktor? Betul? Bukan langkah selamat, langkah yang bijak. Mereka pandai daripada kita. Kita semua kita bagi kepada Amerika. Apa yang kita dapat? Daripada 25 hingga 19. Untuk menjelaskan pendirian Malaysia dalam isu apa yang telah berlaku di Venezuela dan juga hasrat Presiden Trump untuk mengambil Greenland. Dan kedua, baru-baru ini Presiden Trump Amerika Syarikat juga telah mengumumkan bahawa Amerika Syarikat akan mengenakan tarif 25% kepada mana-mana negara yang mempunyai hubungan atau berdagang dengan Iran. Maka saya minta penjelasan daripada Perdana Menteri, bagaimana ini adakah ini akan menjejaskan Malaysia dari segi hubungan ataupun perdagangan dengan Iran? Terima kasih. Sila Menteri. Bila terberau tanya soalan susah. Kita ini negara sederhana yang punya kekuatan yang juga sangat sederhana. Sebab itu dalam apa-apa tindakan seperti ini, kita ambil kira rundingan dengan teman-teman, negara-negara jiran dan juga negara-negara sahabat. Dalam isu Venezuela, seperti mana sudah boleh baca, Malaysia ada di antara negara yang ambil satu pendirian yang paling tegas. Sebagai seorang yang diamanahkan, tentunya saya pun ada kebimbangannya. Bukan soal kebimbangan pribadi, tapi kebimbangan kepada negara. Sebab itu, jalur hubungan dengan Amerika Syarikat itu kita kekalkan, walaupun dipertikai oleh setengah pihak. Tapi pendirian kita umpamanya soal Gaza, termasuk soal Peace Initiative yang komiti sekarang ini, dan Venezuela, satu-satu negara, ya, selain Iran tentunya, yang mengambil satu pendirian yang paling tegas, ya, maknanya tidak bersetuju kerana melanggar prinsip. Mengenai perjanjian ini menegaskan kompleksitas dinamika geopolitik global yang semakin sensitif. Kehati-hatian dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional menjadi kunci utama di tengah situasi dunia yang terus berubah. Sampai di sini, with Elka temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.